Uyo. Ini apa? Ini aku nak tunjuk satu barang baru kat korang. Barang yang aku nak tunjuk ni adalah tools untuk aircon. Buat masa sekarang ni tak ada beg kuning, tapi kalau korang nak tengok lah, nak tengok dia punya produk ni, apa sahaja yang dia ada jual kan, kau boleh pergi dekat dia orang punya laman web. Laman web dia kat bawah tu korang tengok. Untuk pengetahuan korang juga, brand yang aku nak tunjuk ni, dia bukan hanya ada tools, dia ada lagi aksesori yang lain. Contoh macam dia punya water pump. Water pump dia pula bukannya satu jenis je. Yang kita tahu kan, water pump yang ada semua yang jenis untuk aircon wall mounted. Kita punya water pump untuk aircon wall mounted biasanya semua terjojol kat sini kan. Yang ni dia ada special, dia boleh, korang boleh sorok dekat belakang. Yang itu lain kali kalau kita ada peluang, kita akan propose, kita minta pula produk yang tu. Ini kita dapat yang ni. Dia bagi apa ni? Kau tunggu sampai habis. Kita buka dulu, tunjuk satu-satu. Kita tengok yang ni dulu. Apa yang dia orang bagi ni? Ini company dari luar. Mantap korang. Kita ada menu full gas. Big cool. Ini korang boleh pakai R22 410, 404, 407. Okey. Apa ni? Dalam kotak ada kotak. Dalam kotak ada kotak, kita buka dulu. Berat ni. Bismillah. Uyo. Ini apa? Ini water jet. Untuk servis aircon ni weh. Bapak lah. Kemah. Kita tengok dia punya aksesori. Apa ada? Ini rasanya untuk sedut dia punya sabun. Lepas tu kita ada pressure hose. Okey, macam ni rupa bentuk pressure hose dia. Kita letak tepi dulu. Lepas tu punya hose untuk kita sedut. Kalau kita nak pakai baldi, maknanya dia boleh sedut daripada dalam baldi. Ada bag lagi. Ni mana pun kita boleh simpan dia punya barang lah. Lepas tu dia ada nozzle. Okey, nozzle dia macam ni Kalau nozzle dia macam ni, maksudnya nozzle yang saya ada tu saya boleh pakai. Macam ni dia. Tengok dia punya aksesori jap. Korang, kalau kau beli ni, kau tak payah beli dia orang punya custom nozzle. Dia dah ada bagi lah. Ni kau boleh bengkokkan ni. Kalau korang nak tengok macam mana dia punya perform, macam biasa korang komen lah banyak-banyak. Okey. Ni kita letak sini dulu. Tengok dia punya rupa bentuk. Ini boleh dia adjust dia korang. Korang boleh adjust dia. Kalau nak dia power ke, kurang power ke. Kalau nak power selalu kau kena tekan lah. Korang komen. Nanti kita akan review macam mana dia punya performance. Buat masa sekarang dia masih tak ada beg kuning lagi. Kita review dulu, kita tengok dulu dia punya performance. Kalau performance dia okey, kita paksa dia orang letak beg kuning. Okey. Mantap kau mah.